Laju tak dia bawa? Janganlah. Ini dekat fast lane zone kan. Lily, apa nama market ni Lily? Green market. Green Market. Chili. Tapi yang pedas, yang tu pedas. Inilah Miss Carmelia. Herba. Ha, fresh gila. Kita nak beli sayur-sayuran. Ada kenduri malam ni. English lah. And this one, ini strawberry dia tengok. Ya, besar gila. Alah tapi belum. Cuba tak kat tapak. Ha. Dia kata mana ni mak bapak budak ni. Mana ni tangan tak turun dia. Banyaknya cendawan dia. Sikit je boleh tak? Boleh dia. You bunga lili ada tak? Ada. Bunga lili pusat tapi pusat. Lili ni. Besar. Lili masak apa? Kita masak tom yum, lepas tu udah masak sambal tau. Nice lah. Special tau. Kita dekat Belgrade. Kita makan Tom Yum Belgrade. Bos. Ni dia chef kita. Tak lah kuat. Ada seorang lagi chef. Lepas tu, what is this? Potato sambal. Sambal ni. Tak payah review sangat lah, kentang. Telur dah. Ni telur dadah wajib. Tu chef kita. Itu chef. Yang memang ada strawberry fresh kat pasar tadi. Putri, jom. Say hi to the vlog lah sangat kan. Kelakar. Dengan pemandangan dekat luar rumah. Okay. Hari ni Miss Carmela host. Carmelia. Host for lunch. Luncheon. Jomlah kita luncheon bersama. Nak pergi Budapest ke? Awal kita pergi Budapest. Kita cross border. Bagus tu. Bendang Kedah. Dia macam bakar ke awan? Kan? And then the colour. Tengok sempat lagi. Kita tengok ni, kita punya Miss Lily ni. Dia sempat touch up kat dalam tu. Kejap I pin location ni I hantar kat you lah. Okay. Alright. Kita nak bawa jaket. Bawa jaket. Kau lah kita Tak nak. jalan sampai Malam? Malam, yes. Sejuk ke? Bawalah jaket. In case. nanti kita nak pergi makan lagi. Ya. Okay, where are we now? Nafisa. Alright. Katak kekeringan Lily jaga. Itu namanya mati katak. Bangunan dia pun dah mula nampak interesting ya. Meh ada colour pastel. Influence kan Hungary dengan yang Austria-Hungary punya part. Cantik. Aku pun tak cantik. Kenapa tak boleh? Rumput? Boleh ke? Tak boleh lah. Kalau Tak app. boleh lah. Larang tidak rumput. Itulah problemnya bila ada dua kamera kan. Macam ni lah. Lily nak tangkap gambar pergi dekat. Tak Dekat boleh lah. kok. Boleh kan? Boleh cuba Lily? Kau tak kena lagi tak kena jijik. Guys, very nice place. Budak tu pegang apa nak ke? Macam pegang ikan je. Ikan. Ikan keli juga. Nanti bila ada edit, I akan share YouTube video ni kat you all. Wow, kita lintas macam lintas kat Malaysia. Awas.
lah, tengok pun tahu. Tu tempat nak letak apa? Honey. Dia crystal clear kan, bukan yang warna-warna kan. Nice. Apa nama dia ni? Famous kan daripada apa, Czech Republic. Crystal Ambience Rojaska. Petal ni tiba apa? Pentel. Di mat building dia cantik-cantik lah, warna-warni. Warna pastel. See that's it. Cantik. Video mana ni mana? Yeah. Wow. Katolik. Dia kan kalau Katolik dia memanjang dom dia. Kalau Orthodox dia dom. Dia Oh, dia macam bulat tu. Leather. Lepas ni. Maksud itu dia punya local leather. Ha? Local brand yang buat barang-barang leather. Masih ada kualiti. Apa tu? Boleh nanti. Wow. Ni kan macam semua yang kat sini. Almost similar like this. Dia ada dekat ni juga. Dekat Netherlands. Macam ni lah. Dia macam ada like City Hall. Lepas tu dia ada church dia. Kan? Gimbal and point switch. Wow, apa atrium tinggi juga tangga dia. Hello. Tuan sini. Janganlah berebut. Sampai atas bumbung guys. Wow, very nice. Best ni. Saya pergi sana tak apa. I can sit there. Oh, okay. Ni kan ada sikit. Wow. Lepas tu aku dah situ lah. Macam ni ke? Macam ni. Terpisah? Terpisah gitu. Lepas tu Cik Ina macam krik. Tak apalah, boleh je. Go lah toilet. Wow. So ni tempat dating siapa ni? So kita nak makan sini ke sana? Tempat ni menarik je atas bumbung. Rooftop. Angin pun kuat. Kita macam buat tempat ni tak sejuk. Minum kopi ni sedap juga. Okey. Kopi-kopi Lily nak kopi. Atrium. Kita tengok menu-menu dia ya. Green tea, piece of papaya, pineapple, strawberry, raspberry. Okey. Teh lah kot kan. Ni Middle Eastern teh dia mesti macam. Tapi tak minum teh kan. You dah fikir nak makan apa? Tak fikir lagi. Kita tengok gereja tu 1903. Ya. Kejap. I tak pandai kontrol benda ni. 90 bukan 93, 9003. 03. Lama tu. Dia order nantikan bos marah. Kita tak order apa-apa, sibuk ngongek. Oh, dia masuk kat sini eh? Ha? Dia masuk kat sini? I cakap you boss. Ada tak perempuan tu nak panggil dia? Tu nampak tak dia? Kita nak order apa? Boleh nak order tea. Itu netizen kena tahu. Ni kat mana? Gosh. Charles. Amateur lah. Nak tengok pun macam aku tengok sini kena sini. Tak pun boleh. Gelak. Boleh memang macam tu. Guys, ni dia makan makanan Malaysia. Pizza Middle East. Apa tadi tu? Cheese Cheese dengan meat. And then hummus and roti biasa. Makan. Tadi tak buat macam tu sebab dia nipis je. Kan? Lagi nanti. Tak cukup. Keluar dulu. I nak vlog. Kalau betul, kenapa kau toleh? Tiba-tiba kan ni I teringat ni yang the park yang kita duduk dekat Amsterdam tu. Dekat kita punya hostel tu. Okay lah, jom patah balik. Okay, buat warang dan kita buat spot check. Tak berhati kan? Aduh. Okay, ini itik dia. Oh, itu di siang hari ya. Cuba di malam hari. Nanti lah pokok dekat sini. Cantik. Pokok dia memang cantik.
Mana? Oh, set 3. Kenapa dia sedih? Mana dah kita? Belah Mungkin kita nak buat satu round Tak nak. Belah nak. Malas. Ha? Tak nak? Tak nak. Kita datang balik. Ini nak dia nak order kan? Nanti nak berhenti kan?